I tak tahu benda tu. Lepas tu I buat je lah, I bagi je lah QR dekat I punya kerani-kerani dekat office lah, anak-anak dia. Adalah yang komplain, kenapa saya dapat 20 sen je? Ada malunya aku. Dia nak jadi hater of QR Pay giving masa raya, tapi dia suka yang traditionally bagi duit raya tu, yang sampul raya, you know. Betul juga. There's element of surprise and guessing berapa banyak. Dia macam ni. Okay, tapi it depends on ramuan cara pembikinan lagu tu macam mana. Kalau kita boleh suntingkan lagi traditionalism ikut kepada lagu-lagu lampau raya, why not? So kita harus berfikiran terbuka bahawa setiap masa zaman berubah, lagu pun, cara pembikinan lagu pun berubah. Jadi kita harus ada sikap menerima lagu-lagu baru juga. Yes. So I feel macam kalau boleh kita celebrate both generations. Yes. Kalau ada playlist raya tu, mainlah semua lagu termasuk lagu lama dan baru. But thank you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali dalam podcast Borak Kopi yang dibawakan oleh My Catalyst, sebuah organisasi daripada anak muda kepada anak muda. Dan podcast Borak Kopi adalah podcast bagi membenteras masalah, maklumat dan berita palsu. Bersama dengan saya Agus. Saya Farah. Kita kembali. Farah, Yes. episod sebelum ni kita dah borak-borak pasal puasa. So kalau dah puasa mestilah hari raya. Betul. So minggu ni kita akan borak-borak tentang nostalgia raya, trend-trend terkini tentang hari raya. Tetamu kita minggu ni siapa, Farah? Tetamu kita pada minggu ini, kita ada dua tetamu yang cantik dekat sebelah I. Tapi tetamu kita yang pertama, seorang penyampai radio, Hits Morning Crew. She's actually actively singing juga, guys. Ili Ruzana. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for having me, guys. Thank you sebab datang dekat podcast kita orang ni. Alright, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okay, alright. Dan tetamu kita yang kedua ni, yang ni kita rasa tak perlu nak perkenalkan lagi lah. Kalau nak dekat raya ni, memang lagu-lagu dia je yang berkumandang dekat radio. Lagu-lagu dia je yang keluar dekat FYP. Ini dia, guys, the one and only Aisyah Redno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih for the introduction. Yes, terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kita orang lah dalam podcast yang humble kita orang ni kan. Wah, gitu. Happy juga bersama dengan Ili, salah satu rakan baik saya juga. Yes. So macam reunion lah sebenarnya kan. Actually saya pun tak debrief lah, ada Ili. Ada Aisyah. Okay, alright. Surprise. So ni macam kita orang lah yang join korang berborak ni sebenarnya kan. Betul, borak mamak. Yes. Alright, okay guys, macam saya cakap tadi lah, kita nak borak-borak pasal raya sikit kan. So guys, macam mana preparation korang raya kali ni? Preparation raya tak ada sangat sebab mungkin bulan Ramadan kali ni lebih fokus kepada Ramadan dan juga kepada ada kerja-kerja sikit. So tiba-tiba tutak-tutak dah 10 malam terakhir. Betul kan? Cepat kan? Tiba-tiba Tapi semua orang pun rasa bulan puasa kali ni Betul. cepat berlalu. Betul. Tiba-tiba semalam dah malam yang ke berapa? Ke 10 kan? Betul. Dah okey. Cepat. Sempat ada yang penting puasa kali ni? Untuk wanita pastinya Mestinya kan. Nak tahu macam mana. Alright. Ili dia beli puasa penuh this month, tapi tak boleh. Yelah. Faham. So ini macam mana preparation? Okay guys, I'm just gonna be so real. Okay, Ili memang tak boleh masak. Kalau Ili masak, nanti semua orang sakit perut lah masa first day of Tak raya. apa sih, sama. Kan, sama. Geng. Alright, okay. Kita ada 3 wanita yang mengaku tidak boleh memasak. Kita realistik. Alhamdulillah, my sister pandai masak. Okay. Dia akan buat lontong, dia akan buat rendang, dia akan buat, kita orang punya family tradition every year, guys. Kita orang makan oxtail soup. Oxtail soup. Oxtail soup. Yes. So apa? So seekor. Seekor. Serius lah. Serius. Tak pernah. Okay. Itu Biasa orang memang makan rendang. Ya. Pedas-pedas saya kita suka. Macam my mum macam masak masakan Indonesia juga, semua preparation raya. Itulah semua pedas, memang kena pedas. Alright, so since korang tak pandai masak, korang mengaku kan. So apa role korang masa pagi raya tu, korang buat apa Ili biasanya? order caramel pudding. Caramel. Ili order caramel pudding satu. Order minyak. Senang kecil. Guys, Ili boleh buat kek. Oh. Ili boleh buat kek. So Ili
Ili akan buat carrot cake this Carrot year, guys. cake. Right. Okay. Kena So try macam ni. lelaki, typically kita orang ni tugas kita orang beli ais je lah. Senang. Lah, Pagi kena tugas je. Sebab tu dah lelaki kena masak juga masa raya kan mana. Tolong kita orang. Tambah tugas. Right. Okay. Tak boleh masak macam Aisyah pasanglah lampu lip pula raya. Kemas pasang rumah lampu. kan Ya. semua Betul, okay kan. lah, kita clean the house. Clean the house. Kita make sure the meja all siap. Betul, orang nak datang rumah kan. Betul, Okay, betul. alright, Mana tahu alright. raya kita nak Ya, banyak. mana tahu first day raya jodoh dah datang rumah. Betul juga, kan? Malu kalau rumah tak kemas kan. Kan dia bawa mak dia sekali. Ada preparation ke apa ni? Ni rancangan apa? Orang cakap apa ni sebenarnya? So masa first hari raya tu, pagi-pagi tu, macam mana rutin korang? Rutin. Ya. Bangun pagi, gosok gigi. Memang bangun pagi gosok gigi. Lepas tu kan kita cepat-cepat bersiap untuk pergi solat Aidilfitri Betul, dulu lah. betul. So Yes. jangan bersiap baju raya dulu. Up to you guys. Tapi bagi I, kita terus pakai telekong dulu pergi solat raya. Senang kan? Ya. Balik barulah bersiap. Perempuan pula 1 saat je bersiap kan. Okay. Okay. So itulah bersiap. Lepas tu tolong parents di bawah, tolong family semua. Yes, Lepas tu donat-donat pukul 12 dah datang dah family. Lepas tu datang family, apa lagi kita pasang TV, dah 2 jam tidur lagi kita. Yes. Memang Itu food rutin, coma tu Aisyah. memang betul guys. Kan? Faham. Dah banyak Ya. ketupat, dah banyak rendang, memang kena tidur je. Faham. Ya. Umur-umur kita pula Betul. Betul. tidur itu nombor 1. Yes. So baju raya bertahan berapa lama? Baju sebenarnya sampai malam. Kita Sampai malam. Ya, sampai malam. Korang So sampai you malam. all tak tukar-tukar lah macam. So carilah baju raya yang boleh dibawa untuk tidur. Yes. Basah. Yang selesa. Tapi cantik. Ya. Alright. So cakap pasal baju raya ni, you guys dah tahu ke tema baju raya tahun ni? Okay, so Ili punya family, kita orang tak suka sangat match colour. I see. Apa ni? Kenapa kita sama? Kita sisters. Okay, continue. Ya, tapi kita orang tak suka sangat match colour, tapi kita macam we just ask each other macam nak pakai yang mana macam tu. So my sister macam I nak pakai maroon kot. Macam Ili nak pakai biru kot. Macam it's always mix and match. I see. Ya. Sama juga. So you guys team tak ni lah, tak Tak sama matching tema lah. Tak baju sama. raya. Tapi bukanlah nak kata kita tak suka match. Entahlah, kita orang chill. Kalau macam kita orang, kita orang akan cakap kali ni nak baju warna hijau macam itulah. Biasanya adik perempuan kita orang lah yang akan decide. But the thing is, lelaki dan perempuan dia ada pemahaman yang berbeza tentang warna. Contoh je kalau kita nak cakap hijau, dia ada spesifik emerald green lah. Betul. Kita orang hijau je lah. Detail kan? Detail. Faham. Itu je masalah tu kadang-kadang hijau-hijau tapi ada hijau cerah sikit, ada hijau gelap tiba-tiba. Itulah jadi tak matching lah biasanya selalunya. Faham. Alright. Kita pasal raya ni juga. Berapa pasang baju raya biasanya korang apa tu? Pasal Elif. Actually, for me, it depends on berapa kali kita di-invite ke rumah orang. Betul. Dia macam kalau macam 5 kali tu bukanlah nak kata 5 baju. Mungkin 2 event tu pakai sama baju. Yeah. Yang baju sama. Tapi yang 3 tu mungkin lain Open sikit. houses So lah. maybe I would say lah maximum 4 lah. 4. Maximum 4. Ya, dalam 4 ke 5 tak pun kalau ada open house lebih kita recycle baju. Okay. Tak pakai luar, pakai dalam gitu. Balik tak sampai lah lawak. Faham. Macam mana? Boleh. Tidak lah, tapi macam kalau boleh my family banyak jenis yang recycle baju apa semua. Yes, So recycle. Sederhana tu penting lah sebenarnya. Yeah. So Recycle. boleh je yang dalam 4 pasang tu last year punya ke 2 years ago punya ke. I rasa Sebab paling penting first 2 days. first 2 days tu Baju je tu yang macam ni baju lain. Faham. Alright. So lepas tu kita boleh je lah. Tapi tak sensitif kalau macam tiba-tiba ada orang tanya, ni baju you dah pakai kan? Sebab tu kena pakai lain sikit. Okay. So orang mesti tahu beza. Dia cakap ini baju dah pakai kan, tapi dah basuh kan. Kita ada washing Betul. machine. Ada counter bag kan. Faham. So korang memang tak confirm lagi lah. Kita orang punya soalan panas tadi pasal baju raya tu, tema baju raya. Tema baju. Oh tu soalan panas Tak adalah nak tahu Sebab lah. mana nak Maybe tahu ada orang nak follow. Syarif Nur pakai baju warna ni. Kita follow. Okay, faham. I rasa I punya preferable baju raya for this year is color-color pink macam ni. soft pink. Soft pink. Pink. Sebab dia macam ayu-ayu manja. Aduh. Gitu.
Tapi kadang-kadang for second day I buat macam colour yang macam very different from the aesthetic of first day raya. Tiba-tiba bold colour merah ke apa. Right. It depends. Yes. I think for me first day guys memang glam sikit lah. Glam sikit. So I think Ili suka biru tau guys. Sekarang pun tengah pakai biru kan. So I think this year pun biru. Tapi second third day onward macam let. Macam chill. Sebab dah bangun nak tidur kan. Betul. Dia tak kisahkan apa, asalkan material dia selesa. Sebab nak buat tidur, nak buat baring, nak buat siap rendang. Dia 5 in 1 lah. Yes, Yes, 5 in 1. faham. True that. Okay. So you all balik kampung ke or korang team Raya KL? Macam mana? Tim Raya KL. Tim Raya KL. Nak balik kampung tapi tak ada kampung. So my mom side dekat Penang tau. Okay. Sebab my dad is Indian guys. So di Bali Ili balik kampung lah. Okay. Tapi for Raya my mom side semua ada kat KL. So kalau kita balik Penang tak ada siapa kat situ. So kita duduk kat sini lah. Memang team KL lah. Team Team KL. Tapi KL. I've always wanted to have that kampung vibes. You know, Yeah, that's why same, macam my same. jodoh kena ada kampung. At least so ini nak balik kampung, you know, lepak dekat sawah Kembali padi ke, kita you know. di rancangan jodoh di hari raya. Betul. Yeah. Betul lah, setuju Kan? Tapi there's always something beautiful about beraya di KL. Betul, semua. betul. Walaupun Aisyah kampung di Indonesia dan juga di Kelantan, tapi jarang balik memang every raya KL. Indonesia belah ibu ke belah ibu. Indonesia Ayah di mana? Kelantan. Indonesia di Jakarta. Jakarta. Orang Orang Jakarta. Jakarta. Ayah pula orang Kelantan. So campur je jantan. Jantan. Faham. Jawa Kelantan. So dia boleh Jakarta jantan ataupun Kelawar. Kelantan Jawa. Oh, boleh juga. Kalau nak yang version animal. Why not? Macam kita orang pun sebenarnya sama juga. Lebih Ya, kurang. betul. Saya bapak saya dari Medan. Medan. Yes. Jaka. Tidak. Okay. Tak. So tak dapat lah experience vibe jam balik raya. Alhamdulillah. Kita tak nak masuk jam guys. Every time kita tengok news kan, akan ada 2.3 juta kereta. Yes. Ya Allah tak nak. Tapi sekarang pun I rasa KL sendiri pun dah jam juga. Betul. So I rasa kita dah terbiasa dengan jam. So I rasa macam berilah laluan untuk kita tidak merasa jam pada bulan raya ini. Gitu. Ya, Tapi pergi ke Kelantan tak pernah rasa. Dah jarang dah balik Kelantan. Oh ya ke? jarang. Last time balik Kelantan episode. ada jam ke? Last tak sure, tapi bukan balik untuk beraya. Untuk biasa-biasa. So tak experience lah 8-9 jam. Tidak. Tapi kalau Jakarta rasa lah. Oh, ya ke? Jakarta Rasa. memang. Jakarta sangat-sangat jam sangat-sangat jam kan? Betul-betul sangat-sangat jam. So you pernah balik Jakarta for Raya? For Raya yes. And baru je dalam 2 hari lepas baru balik ke Jakarta cari baju raya. Wow. Baju raya kat sana cantik, okay? Ya. Cantik dan cantik. murmur. Yes. So that's why lah Jakarta best gitu-gitu. Tapi itulah kena bear the jam. Okay, Macam-macamnya dekat situ. Sana dengan sini mana lagi jam? Di Jakarta win Jakarta lah. lah. Nombor For satu. sure, for sure. Yeah. Oh ya yeah. Okay alright. So kalau macam actually my dad pun orang Jawa. Yeah. So Indonesian gang kat sini. Tapi saya memang tak boleh cakap Jawa lah. Kalau cakap dengan ayah saya, dia tahulah. Okay, Saya jauh murtad actually. So saya duduk KL. So KL city girl. So I memang tak tahu girl. Tapi sorry lah kalau I tak tahu. You multi language girl. So I respect you. Gitu. Boleh sikit-sikit. Sikit-sikit. Alright. Wow. Okay. So kita dah rupanya diorang tak balik kampung. Tak balik Macam balik kampung. Agus. Saya tahun ni balik Muar. Muar. Balik orang rumah. Tiba sayang. Selamat hari raya semua. So kita geng YB Set Sadiq. Let's go. Mana lah kau boleh jumpa Bella Astila. Oh my god, Ili suka guys. Ili suka Mana tahu video lah yang kan. dia orang pakai baju raya yang biru tu, yang dia orang main pedal tu kan. Ili dah tengok sejuta kali. Oh my Sejuta God. views tu Ili je. Faham. Ili je contribute. So cute. BASS. Yes. I love them so much. Please kahwin. Alright. Faham tak macam Yes. tak faham lah. Itu tiba-tiba kan. Kalau tak Cuba kahwin. Tapi kan walaupun you all raya KL, pernah tak korang macam tak balik raya because ada kerja ke, macam Ili kan on air? Pernah tak? Okay, Alhamdulillah for raya first day itu memang kita orang tak kerja lah. Kita orang semua raya tak the pernah whole lah station. kena Tak on air. pernah kena on air. So Okay. Alhamdulillah.
Tapi after like the third day tu kena work actually. Oh. So the first 2 days tak payah work, third day onwards kena work. Tapi ini boleh je lah minta cuti. Alright. Depends on the vibe. Macam Aisyah pernah tak ada kena dapat job hari raya pertama ke? Hari raya pertama so far tak ada, tapi malam raya ada. Tahun ni ada. Tapi sebab kita raya KL. So macam duduk rumah dah settle semua kerja. Ada kerja pergi kejap. Okey lah. Sebab pasal raya juga kan. Sekarang ni korang perasan tak kalau raya ni bajet untuk kita berhari raya ni makin lama makin banyak. Macam iyalah kalau dulu 100 dah okey dah, sekarang 500 orang cukup pun. Korang rasa perlu tak untuk bajet banyak besar macam ni untuk kita berhari raya? Atau kalau bajet tak banyak itu tak dikatakan raya pun? It depends sebenarnya. I think it depends. Macam kalau korang nak buat macam first day raya tu ramai-ramai orang datang, of course lah kita kena make sure ada food, ada dessert. So makanan pun sekarang pun tak murah kan. Betul. So maybe kita kena budget macam makanan tu maybe lebih sikit. Yes. Maybe baju raya macam Aisyah cakap lah, recycle. So tak adalah banyak sangat budget tu. Macam kita boleh beraya bersederhana tapi at the same time celebrate keramaian tu. So kena pandai balance the budgeting. I rasa more on food rasanya. The food is important. Food is important. Like my mom selalu cakap food tu kena lebih. Betul. Asalkan lebih, sebab kalau food tak cukup itu macam susah pula kan. Takut pula kan. Macam orang lapar ke kan. Faham. Sebab kita kan macam tak cukup makanan tak cukup. Ada lagi tak? Macam tu dia buka kesian kan. So lagi baik lebih makanan tu. Yes. Betul. Ke tips dia beli makanan yang tak sedap? Taklah cepat habis. Tidak juga. Jangan. Tak baik. Idea apa ni aku? Bulan-bulan puasa. Ini idea je. Kalau makanan sedap cepat habis. Kan cepat habis kan kena top up lagi. Betul juga. Dia kena sedap lah. Sedap lah. Tak bad. Kena buat Google Form. Okay, dah pergi open house ni makan berapa kali? 2 kali. 2 kali maksimum. Kalau tambah 3 kali boleh list dulu. Belilah sendiri. Deliver sendiri. That's a good idea. Okay, kita boleh borak pasal tradisi raya. Boleh? Okay, tradisi raya apa yang korang rasa yang semakin pudar sekarang ni, yang perlu untuk dikekalkan? Wow. Tak, Ili rasa ketupat yang dengan anyaman tu tak ada. Perasan tak? Sekarang kita dalam plastik je. Korang pandai tak buat ketupat dengan ayam ketupat? Tak boleh. Tak boleh, tapi kena ambil masa. Okay, kena tengok tutorial. Saya memang tak lah. Saya maybe tengok tutorial kan dekat YouTube. Saya boleh Sebab tu buatlah sekarang tutorial untuk kita. Kenapa tak bawa? Ingatkan My Catalyst nak buat challenge untuk buat ketupat macam ni. Kalau buat aku lah menang. Mana sih macam ni? Yes, betul. Dah siap. What's the thing? Ya, kita cakap tadi first day Matching. Comel. Ya. Betul. Tradisi ketupat ni betul dia kena kekalkan juga. Betul. Selain daripada salam-salaman kan, selain daripada bermaaf-maafan. Macam mana korang punya family korang punya tradisi bersalaman macam saya, kita orang punya family lah. Normal lah, bapak dia akan duduk, ibu duduk dekat sebelah. Yang paling tua akan salam bapak, ibu lah tu duduk dekat sebelah pula. Susunan sama. Semua macam tu. Sebab ada mungkin yang berbeza, dia akan beratur sebaris satu. Salam bagi duit raya, salam bagi duit raya. Betul juga macam tu. Rasanya campur aduk. Kalau kita namakan benda tu adalah sungkeman. Sungkeman Jawa. Sungkeman Jawa. Sungkeman, lepas tu mungkin tradisinya akan bertambah dengan drama-drama menangis-nangis. Sorry adik tu curi kuih raya. Ya. Jujur kan. Sebab kita nampak dekat TikTok ada orang punya family tu, dia orang punya tradisi dia orang kena buat something untuk dapat duit raya. Macam semua orang beratur, seorang kena menyanyi, seorang kena nari, seorang kena buat split. That is actually good. Baru dapat duit raya. We can very cute. Kalau kita orang pula, okey lah, macam adik salam dengan bapak, lepas tu adik menangis kan. Abang yang akan tangkap gambar. Bully lah, masih bully lah. I see. Tapi kan talking about meminta maaf ni kan, selalu kita tengok yang muda akan minta maaf dekat yang muda kan. Yang tua minta maaf dekat yang muda kan. Muda minta maaf. Yang muda minta ampun dekat itu. What if kalau terbalik? Korang rasa macam mana? Why not? Sebab kita pun yang muda salah dengan tua, tua pun ada salah dengan muda. Kita sama manusia ada berbuat salah kepada masing-masing. Betul, tak kisah muda. Bermaaf-maafan lah. Maafkanlah. Maafkan kami. Kalau Aisyah boleh many je. Okay. So seterusnya ni soalan panas sikit lah untuk Aisyah actually. I nak tanya, setiap tahun mesti ada
music video pelagu raya yang macam tak kena je dengan tema Aidilfitri tu. So you rasa like you rasa netizen ni macam adalah segelintir netizen dia cakap macam benda tu tak sesuai dengan image Aidilfitri. So you rasa kita punya artis kena lebih peka ataupun netizen tu macam macam bawang sikit ke macam mana? Bagi I dia depends sebenarnya, tapi bagi I apa-apa yang sudah terjadi itu it's for the better. That's what I say lah. That is my take on that. Apa-apa pun kita pun membuat music untuk orang. Kita berhibur, kita melahirkan music semua untuk orang-orang, untuk mendengarkannya. So it has to come both ways. Kita harus mendengar dan kita harus didengar. Kita harus macam tu je lah yang Aisyah katakan. Well Aisyah said. pernah ada kecam lagu-lagu Aisyah? Ya, betul ada. Tapi that's what I like, because at least orang jujur dengan kita punya muzik, dengan pembawakan diri kita. Dan kalau kita menjadi seseorang artis yang positif dan ingin kekal lama dalam industri, kita harus menerimanya dengan hati dan lapang terbuka lah. Betul lah. Sebab again kita create produk untuk orang kan. So kalau kita tak dengar apa orang kata, nanti orang tak nak beli. Macam tu je lah ibaratnya. Faham. Wow. Betul. Tapi kan first impression saya ingatkan Aisyah dia akan cakap a bit lah macam kuat tau, sebab you punya range voice tu memang tinggi. Tapi bila you cakap macam soft gila. Oh gitu. Yeah. You nak jaga your voice Is that what you do? No, this is how I talk. Okay. Kalau ada jodoh lagi macam apa dia? Kalau tak dengar pun. Wow. Okay. Gerau. Okay. Tapi memang your outfit pun cute, babe. Janji. Dia pun sama. Ya, janji. Dua-dua cantik. Janji baju raya dah beli ke sayang kan. Beli ke sayang ya. Okay. So selain daripada tradisi, tadi kita dah mention pasal tradisi bermaaf-maafan, tapi ada juga tradisi duit raya guys. So korang tahun ni penerima duit raya sebab dah kerja kan, maybe pemberi ke? Kalau ada beri banyak ke sikit ke? Macam mana? Okay lah, kita orang macam for me ini pemberi juga, because I have like my niece and my nephew. Kalau tak bagi, dia orang akan tanya, Ili mana duit raya? So kita tak nak ditanya dulu, kita bagi. Tapi also Ili alhamdulillah still mendapat. Ya, diberi. Wow. So my siblings are so cute. Dia orang macam okay lah, bagilah ini kan. Sebab dia anak bongsu kan. Walaupun dia dah kerja, bagilah. So macam excited. Why not? Wow. Kita beri lebih sikit lah kot. Every year macam we try macam tambah RM1. For your niece and your That's nephew. good. How about you? How about me? Sekarang pula zaman QR Pay. Okay. Ui, senang. Senang. So kita duduk gini je. Okay, adik-adik QR Pay ni. Alah, tapi kan Ili macam bukan nak jadi hater of QR Pay giving masa duit raya, tapi Ili suka yang traditionally bagi duit raya tu, yang sampul raya, you know. Betul juga. There's element of surprise and guessing berapa banyak. Dia macam ni. Okay, I tahu macam mana untuk menyeimbangkan kedua-dua generasi. Ada sampul raya. Dalam sampul raya tu letak QR. Betul juga. Best tu. Wow. Buka sampul raya, adik tu cakap, kenapa kosong kak? QR lah. So dia dapat sampul tu, tapi ada kena QR. I tahun lepas I ada experience tahun lepas. Kan tahun lepas baru kita start guna QR Touch and Go tu kan. Without I know that dekat Touch and Go tu kau kena setkan berapa amount yang kau kena. If not dia orang akan dapat random. Contoh macam 5 orang QR, you akan dapat RM10, you akan dapat 50 sen, you akan dapat macam tu. I don't know that. I didn't know that either. I tak tahu benda tu. Lepas tu I buat je lah, I bagi je lah QR dekat I punya kerani-kerani dekat office lah, anak-anak dia. Adalah yang komplain, kenapa saya dapat 20 sen je? Ada malunya aku. 20 sen tu. Ada orang komplain. Oh my god. Macam korang-korang pernah tak kena komplain sebab segini je dapat? Pernah. Saya panggil dia balik. Ambil balik. Kalau tak ada, ambil balik. Bagi balik. Ini pernah cakap budak tu. Saja je terbelah. Ya Allah. Yalah. Comel. Tapi kita faham lah dia budak-budak kan. Masa kecil kita pun cakap macam tu juga. Sama juga. Kalau dia masa kita kecil. Kalau macam I cakap dalam hati tau. Macam dekat belakang. Tak lah cakap dekat depan orang pemberi tu. Sorry lah. Korang kan, saya dah taubat. Korang buka depan orang ke korang buka diam-diam? Diam-diam. Masa kecil. Kalau family buka depan orang. Why not kan? Faham. Terus Lepas tu boleh komplain terus macam tu. Tidaklah, buka nampaklah macam betul keseriusan menerima duit raya tu. Faham. Tak buka terus simpan dalam poket. Okay. Sampul raya tinggal.
boleh recycle. Aman syik dah. Dia Lepas tu korang masa kalau korang bagi duit raya kan, korang ada tak macam korang punya apa tu, dengan anak saudara korang bagi amount lain, dengan anak kawan-kawan yang tak berapa kenal of course bagi amount lain? Of course, sorry I pernah buat macam tu juga. I pernah buat macam tu juga. Tiba-tiba yang anak yang saudara yang I bagi duit lebih ni, dia buka sama dengan ya Allah. Tiba-tiba dah kenapa kau dapat RM50? Aku dapat RM10. Oh my god, sebab tu kita kena super glue sekarang. Yes. Orang kena ada gunting untuk buka. Ataupun tulis kat sampah duit raya tu, jangan buka sekarang. Gitu. Tapi you tahu lah budak-budak macam lagi you cakap jangan buka, lagi dia nak buka juga. Alamak, bagi parents je lah duit raya tu. Bagi je lah parents. Bagi parents. Just bagi parents. Itu option untuk Agus lah. Yes, okay. Mungkin tahun ni boleh try Agus. Alright. Tapi ada juga yang cakap macam apa ni, sebenarnya bagi duit raya ni bukan tradisi kita. So apa pendapat korang? Itu I tak berapa tahu dan Cak Na, tapi I tahu memang daripada kecil memang tradisi duit raya tu memang sudah berlangsung. Yes. Mungkin And every sampul tu memang kena lain. So nampak cute. Faham. Macam Ili kan guys, Ili suka gila Hello Kitty. So Ili dapat tahu dekat TikTok shop ada apa tahu? Ada Hello Kitty sampul. Wow. Dah ready dah. I bought it sis. Dapatkan Hello Kitty sampul raya daripada Ili. Kalau dia punya duit raya daripada Ili RM10, maknanya RM11 termasuk sampul punya harga. Faham. Wow. Betul. Agus punya mat. Faham. Alright. Okay guys, sembang pasal tradisi raya juga. Macam tadi Aisyah cakap, Aisyah kampung ada dekat Indonesia kan. Mungkin ada tradisi-tradisi raya yang berbeza dekat sana dengan dekat sini. Tradisi raya sebenarnya tak ada beza sangat. Kita masih lagi Southeast Asia, masih lagi berada bersama-sama. Tapi yang I notice is lagu-lagu raya di Malaysia ni memang banyak sangat katalog dia. Sampai macam dekat Indonesia pun dengar lagu-lagu raya Malaysia. Lagu raya Indonesia ada tak? Ada juga, tapi tak terlampau disambut dan dinaikkan disebabkan I rasa diorang lebih fokus pada bulan Ramadan sebagainya. Diorang cukup satu lagu je. Tapi sebab lagu-lagu Ramadan Indonesia banyak. Betul. Tapi lagu raya macam tak pernah dengar. Yes, ada satu dua pun itu je lah. I rasa memang seimbang lah kot. Indonesia is iconic for their Ramadan songs and then Malaysia for their raya songs. Memang seimbang. Yes, sinergi. Crazy. Yes, itu tradisi di Indonesia pula. Makanan semua mesti pedas-pedas. Ada semua daging lontong gitu-gitu. Sedap lah. Memang rasa macam kalau ada ketupat, punya sumber ketupat tu memang kena ada pagi-pagi. Aisyah dengan my mum semua merasa lebih kurang sebenarnya kan. Cuma dia punya maybe tahap kepedasan dan juga rempah maybe kan. Rempah dia betul juga. Rempah dia macam mana? Rempah dia mungkin dekat sana depends. Diorang lebih letak ada lebih cicah pedas sikit. Kalau kat sini lebih manis. Kat Malaysia suka manis kan. Yes. Contohlah. Tapi you rasa Indonesia flavours memang the bomb. Betul. You guys really know flavours. Yes. Macam every bite macam everything explodes in your mouth. I mean Malaysia sedap. Malaysia sorry. Ayam gepuk, ayam geprek, ayam konyet, semua. Nasi Padang is Nasi Padang Nasi Padang from Padang lah. Nasi Padang everyone's favourite. And I rasa juga raya di Malaysia ni kita sebulan tak cukup. Kalau kat Indonesia, kalau korang tengok seminggu, after seminggu diorang dah start normal life balik. Kat Malaysia ni tak cukup sebulan kan. Okay, open house sini, open house sana. Dekat sana culture open house masih ada lagi ke sama macam kita ke tak? Maksudnya macam mana tu? Kalau kita kan open house sampai sebulan-sebulan tu ada open house. Macam kat sana macam mana? Kat sana more tu macam maybe tempat kerja punya open house macam tu lah. Kalau kita memang kawan buat open house pun sebulan tu tak cukup. Betul. Jiran lagi. Dah habis Syawal pun still buat open house juga. Macam tu hari lah kita orang sembang dengan Sedi betul kan. Dia try nak buat puasa 6 tapi sentiasa gagal sebab sentiasa open house. Sama lah. Macam nak buat open house. Alamak, aku sini tu rendang. Betul. Kan kalau puasa 6 datang open house macam lain pula nanti. Betul. Korang rasa kan kalau kita cakap pasal tradisi ni, tadi kita sebut pasal kunjung menjunjung. Open house lain daripada open house, macam jiran-jiran sendiri, korang masih tak pergi melawat jiran macam rumah-rumah sebelah? Ataupun you all macam WhatsApp je, raya WhatsApp macam sampai raya just wish macam tu je. Kadang-kadang ada orang buat macam short term kan, macam SHR Oh my goodness, janganlah guys.
apa susah sangat nak cakap selamat Selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin. Kan 5 saat. Sekarang kan ada autocorrect. Betul. Tulis je selamat dah boom. Tak pun dah copy keluar. paste je. Kan? Tulis dalam note siap-siap. Copy paste. Kan? Betul. SH Answer your question. Kalau for me, I do both lah sometimes. Cumanya Aisyah punya area rumah jarang yang beragama Islam. So nak pergi pun macam ucap je lah, bagi makanan ke apa ke semua. Come over to my house. Kita ada macam makan-makan semua. It depends lah. Tapi I think untuk melaksanakan kedua-duanya is a very healthy relationship lah antara kita dengan jiran-jiran. Kita orang sama lah Aisyah. Like the way you live life, the way we live life. Sama lah dengan neighbours pun. Dia orang akan datang maybe drop by makan. Masa korang kecil, korang selalu tak? Masa kecil. Korang selalu tak join? Macam kita orang dulu join masa kecil, kata geng-geng lah. Satu geng akan pergi setiap rumah, pergi rumah. Biasanya nak kumpul duit raya je tu sebenarnya. Actually ini tak pernah buat benda tu. I wish I did. Tapi kita orang macam malu kot nak pergi rumah. Macam orang datang boleh. Ke korang sebab korang tak ada geng, kita orang sebab ada geng. Maybe sebab nak boleh kata, tak tahulah, tak sure. Sampai ada masa kita orang pergi dekat rumah giran tu, dia tak tanya, dia tanya nak beraya ke nak duit raya? Direct. Of course lah duit raya. Dia macam trick or treat. Dia macam trick or treat. Trick ke nak treat? Tapi ada juga orang yang terus bagi duit raya, Agus. Macam buka-buka pintu nah. Macam tu. Kan terus bersalam. Kita kena nak balik terus kan. Masuk dah kejap. Yelah. Kan. Maybe this year kita try. Let's go, let's do it. Kita jalan serata community. Let's do. Kita collect to your house and the next day you come to my house. Yes. We do that. Okay. You guys should try. Sebab masa dulu I selalu buat. And orang yang sama dah recognize me. Macam rumah-rumah jiran tu semua dah recognize me. So diorang akan macam ada, actually macam Aisyah cakap lah, merapatkan silaturahim. Tapi not only that, tapi actually you boleh kenal siapa jiran you actually. Oh dia ada anak kucing baru lahir. Mana tahu ada anak single juga. Mana tahu just saying Mana tahu ni. We should. Intention guys. Sorry. You're so right. Tujuan lain. Mengerat ke silaturahim. Okay, and lagi satu tradisi, kad raya. Korang pernah tak menulis dan menerima kad raya? Tak pernah. Tulis kad raya, yes. Ya, I tulis kad raya for ni lah, work colleagues. Kalau nak bagi gift. Masih lagi? Sekarang tahun ni belum sempat lagi. Mungkin slowly lah. Kad raya kepada buah hati ke kan, siapa-siapa je kan. Dulu buat raya kepada sebab ini kalau dapat duit raya, kadang-kadang orang akan tulis note dekat duit raya tu. Macam sama hari raya Mazhar dan Batin, dekat atas duit, sampul duit raya. Tapi kad tak pernah lah lagi. Alright. Ini dulu masa kecil pernah lah, bukan kecil lah, zaman sekolah lah. Saya je tulis kad raya, hantar dekat Istana Negara. Dapat reply guys. Istana Negara. Yes. Wow. Tapi tahulah, sekarang korang baru tahulah bukan Agung yang reply. Tapi masa tu kita brag, aku dapat kad raya daripada Istana Negara guys. Masya Allah. Tak apalah, Agung di PA reply kan. Yelah. It's so big. Negara, Masya Allah. Yes, masih simpan lagi kad raya tu. Buat display lah. Ada frame. Tapi tak tahu kat mana dia simpan. Adalah tu kat rumah tu ujung-ujung. Kena cari balik kena display. So orang nanti kunjung raya rumah Agus, dia boleh nampak tu. Buka-buka pintu. Wow. Macam tu. Cool. Yes. Tapi tak ada kurang dah sekarang tradisi kad raya. Kan? Kalau kita dapat, kita rasa macam wow gila, macam something special. Special gila. Orang tu ingat lagi kat kita kan. That is so cute. Best tak pernah dapat. I feel like that tradition should start again. Betul. Sebab ini rasa kita tak nampak dah. Betul. I setuju. And it's something cute yang kita boleh keep, bukan saja dekat phone kan. Sebab semua benda sekarang phone boleh buat segala-galanya. So why not we start everything physical kan. Seperti tu ada kat depan saya tu, board game macam best je nampak tadi. Tak adalah, bagi I, pendapat I sendiri macam yelah kita berkunjung-kunjungan, lepas tu jumpa family, lepas tu dah tak ada topik dah, lepas tu pastinya kita akan kembali ke phone. So bagi I we need to find an activity maybe. Buat itinerary lah kot, datang open house apa je yang kita akan buat macam tu. Kalau korang nak tu lah, ni kita promote sikit lah ni game kat kita orang ni. Shameless plug.
Alah. Ini tak ada dalam plan kita orang untuk promote, tapi inilah ni plan, ni game card orang minyak kita orang yang My Catalyst inisiatif My Catalyst untuk kita punya program misinformation dan disinformation lah. Dia sama macam game. Korang pernah main game Werewolf kan? Yes, we love her. Dia sama. Kalau main dengan Elite, kita kompetitif. Scary weh. Yes. So kan Werewolf kan dia western. So kita Malaysia kan. So hantu dia orang minyak lah. Pak Latif, Pengerusi Persatuan Penduduk Tak jual. Tak jual. Kita orang akan buat program-program dengan anak-anak muda di sekitar Selangor ni, di sekitar Lembah Kelang ni. So nanti kalau korang join, nanti kita orang boleh lah bagi. Tapi tak nak pinjam untuk first day raya. Nanti kita akan borak-borak ya. Mungkin Jangan lupa pula kita borak masa kita tak ada kamera. Betul. Best lah board game. Tapi cool. Tapi cool. Serius cool. That is so Especially cool. kalau tengah raya kan, tengah tak ada benda nak buat kan, mungkin boleh main benda ni. Menarik. Sambil tu kan. Mana tahu Allahu Akbar. Excited sangat ke nak main sekarang? Cakap je lah. Mungkin My Catalyst nanti buat open house. Boleh main benda ni. Open house My Catalyst. Orang minyak telah dijangkiti monkeypox. Ataupun kalau you all sendiri, raya tahun ni ada buat open house ke? InsyaAllah always first day. Always first day. So siapa-siapa nak datang first day tu, kalau dah habis with family in the morning kan, nak makan ke petang macam tu lah. Okay. Tolong invite me. Menu aja. Menu okey lah. Kalau korang tak datang awal, sorry, sup tulang tu akan habis. Okay. Tapi menu memang biasa lah kan. Rendang, Alright. lontong. Yeah. And then kita ada sebab I am half Indian, so kita orang selalu ada Indian food masa raya. Dan baru-baru. Let's go. Siapa tak nak kan? Okay, nanti kita borak. Kita borak alamat Ili nanti. Borak tepi. Okay. So for Ili macam dia tak susah lah sebenarnya. Ada orang macam anggap benda ni menyusahkan sebab nak kena kemas and everything, you know. Yes. So that's why my family kan, kita orang selalu macam kita hire cleaners lah guys to help, you know, the first day. So it's a lot guys. Like kita orang pernah satu raya tu, kita orang macam okay lah, nanti the whole family at the end of the day boleh bersihkan. Guys, kita orang bersihkan sampai 3-4 pagi the next day. Oh my God. Macam penat we. So we always try to get helpers, tolong kan. So everybody mesti tolong each other. So boleh cepat-cepat. Faham. So by the time macam dah nak pukul 12, 1 pagi tu dah semua dah siap. Boleh tidur. So penat, you know, like orang datang kita nak host kan. Betul. So alhamdulillah boleh dapat that privilege to do that lah kan. Ada macam dinner tolong. Benefit open house ni satu dia promote perpaduan lah dekat kita kan. Yes. Catching up lah, sebab ada yang tak dapat nak berjumpa semasa betul, Ramadan, even a month before. Dan kadang-kadang yang datang open house macam muka yang mana ni? Oh, yang ni kita boleh anak jago ni. Betul. Kadang-kadang kawan-kawan yang last jumpa time form 5, umur 17 tahun. So true. Lepas jumpa balik. Kepenatan tu ada untuk mengemas semua. Tapi that is raya. That is the beauty of raya. Betul. Kita harus bekerja keras. Sebab itulah raya festif, kita kena bersungguh-sungguh apa kita nak buat. Sediakan makanan semua. That is the beauty of raya. Masak-masak together tu best. Tapi yang clean together tu macam seorang penat. Tak apa, seminggu je. Lepas tu kita penatkan orang datang. Alright. Okay guys, kita mungkin sebelum kita masuk dekat segmen seterusnya, kita masuk dekat satu benda yang mungkin akan memorable dekat kita lah. Iklan raya. Ada tak iklan raya yang burung pipit? Burung pipit. I tak ingat lah. Burung burai. Bukan. Pipit apa? Tapi selalu tengok TNB punya. TNB selalu menangis lah. Ada video iklan raya. Sedih. Selalu yang ditunggu-tunggu. Dan kalau dah ada dekat YouTube recommendation, terus tekan tengok. For me the burung burai. The burung burai one is so iconic. I forgot which one. Alah, it's the one yang macam the anak and the father, and then the anak selalu tanya, tu burung apa? Tu burung apa? Is it that? Burung burai. But the father never dia tak pernah penat jawab soalan tu. It's either I forgot or I haven't watched it. And then when the anak dah besar, and then the father ask the anak, tu burung apa? Tu burung apa? And then the anak macam, Pa, kenapa banyak kali nak tanya soalan? Dah cakap kan burung burai. I see. And then suddenly alamak, rasa nak nangis lah. And then the flashback, I think the mom or something somebody told the anak, you know when your father used to carry you all the time, you selalu tanya soalan sama, tapi your father tak pernah penat nak jawab. Please. Tapi tak apa,
after that anak dia macam minta maaf, minta ampun dekat ayah dia. But I really like that ad. That ad macam menusuk hati sikit. Iklan raya memang something else. Betul. Lagi satu yang Kak ingat yang tahun lepas yang viral RHB punya iklan tu. Yang lawyer tolong orang India cleaner tu. Ingat tak? Dia tak sempat tengok. Dia ada satu lawyer ni dia rak balik dari court. Turns out ada perempuan India cleaner, dia kena tangkap. Lepas tu dia tanya, kenapa tu? Curi kotak pensel encik. Lepas tu lagi dia rasa kesian. Lepas tu dia tanya kenapa curi. Lepas tu dia bagi tahu yang dia dah janji dekat anak dia untuk bagi hadiah. Bagi hadiah so sebab sad. And it was based on true story. Oh my god. Itulah. Korang kena tengok iklan RHB tahun lepas. Alright, nanti Kita nangis dekat YouTube kan. Okay guys, so itu kita punya borak-borak. Okay, kita boleh masuk dekat episod yang segmen yang seterusnya. Episod Okay, segmen seterusnya adalah agree to disagree. So you guys kena jawab dengan yes or no sahaja. Okay. And a simple why, ataupun you guys boleh bantah kenapa orang cakap berbeza. Okay. A simple sentence, one sentence macam tu je. Okay. Description. Kenapa korang cakap yes or no. Okay. Got it? Alright. So are you guys ready? Yes, so ready, born ready. Okay, let's go. Okay. Statement pertama, membeli baju raya lebih dari sepasang adalah satu pembaziran. Betul. Tidak. Tidak. Okay, kenapa betul? Tak, Ili guilty. So Ili buat benda tu. But I feel like kita patut, kadang-kadang kita patut recycle baju tu sometimes. Kalau nak beli baju raya, maybe in a few years. That's what I think. Okay, alright. That's what I think. Okay. Recycle is a very good point. Macam I pun tadi ada statement juga pasal recycle. Tapi of course macam kita cakap tadi, Raya di Malaysia pula lebih daripada sebulan. Kadang-kadang kita ada in need of pergi event yang memerlukan baju yang berlainan. So I feel like it's a necessity instead of untuk kita punya liking. Maksudnya bukan kita punya desire untuk beli baju lebih daripada satu, tapi untuk kegunaan. Sebab why not, kalau kita beli lebih sikit, tiba-tiba kita dapat back to back open houses punya invitation. So of course we need more baju raya lah. But at the same time, maybe tak ada lebih daripada 5, mungkin 2 cukup. Lepas tu recycle. Yes. So basically for us is yes and no lah. Yes, faham. Yes and no. Faham. Okay. Statement kedua mungkin saya akan baca. Yep. Okay. Pelajar universiti perlu dapat duit raya lebih banyak dari kanak-kanak. Susah ni. You know what? I have to say yes. Okay, Aisyah. Sebab dia ni allowance, you know. Dia need to buy buku teks, dia need to buy pencil, dia need to buy subscription for something untuk pelajaran dia orang. Tapi kadang-kadang macam dia orang buat apa sebenarnya dengan duit tu? Dia orang buat apa sebenarnya? Okay. Betul tak? Aisyah. To me, it's a maybe. Faham. We kena choose yes and no. I think yes kot. Tapi for me, my personal opinion, sebab duit raya is only a tradisi. It's not like, again, it's not a necessity. Kalau macam pelajar-pelajar universiti, of course orang dah ada, if I'm not mistaken, ada package allowance untuk raya sendiri. So itu pun bagi I bukan duit raya. So duit raya is only like a tradisi. Faham. Faham. So macam tu. Faham. So, equal lah. Okay. Lagu-lagu raya yang terbaru tidak setanding dengan lagu-lagu raya zaman dulu. No, tak agree. I think ketipuk-ketipang. I have to say ketipuk-ketipang. Boleh. Ketipuk. Guys, I'm so sorry, you know. Sebenarnya dekat hits pun, every time I talk about this song, like even Anne dengan Prem tahu the title, and they were like, tell me, what is the title? Ketipung-ketipang. Ketipang raya. Ketipuk-ketipang. Can also, darling. Basically, her song with Aziz Harun, guys. I feel like sangat setanding. Thank you. I appreciate it so much. Tahu macam in the next 20-30 years, that song will still be played. That song will still be insyaAllah. Yeah, like I know my kids will love that song. Serious. InsyaAllah. I think korang is the generation that really proved to the old generation yang boleh setanding. InsyaAllah. I have to say, guys, so good. So good. Thank you so much. So good. And I baru nampak. So good. My point of view pula memang maybe yang mesra di telinga pastinya lagu-lagu lama. We have to face the fact lah. Dan pasti mengambil masa untuk lagu-lagu baru ini untuk
menjadikan siulan ramai. Sebab of course baru kan, selepas 10 tahun keluar lagu raya baru. Tapi it depends on ramuan, cara pembikinan lagu tu macam mana. Kalau kita boleh suntingkan lagi traditionalism, ikut kepada lagu-lagu lampau raya, why not? So kita harus berfikiran terbuka bahawa setiap masa zaman berubah, lagu pun, cara pembikinan lagu pun berubah. Jadi kita harus ada sikap menerima lagu-lagu baru juga. Yes. So I feel macam kalau boleh kita celebrate both generations. Yes. Kalau ada playlist raya tu, mainlah semua lagu, termasuk lagu lama dan baru. But thank you for making a song. So Ili rasa macam a lot of people don't believe that something like that can happen. Tapi Ili rasa this song memang, sebab kita ada satu period yang mana lagu baru, lagu raya baru kurang dapat sambutan. Sebab kita ada period tu kan. Tapi bila when it comes to your generation yang banyak lagu-lagu raya yang baru tiba-tiba hits balik, dia punya market datang. Mungkin orang nak something new, but diorang afraid to ask sebab tak tahulah. But also macam I think like this whole idea of comparing kan, macam kita orang pun takut like, I'm sure like you were very macam stressed out bila you nak release your song. So macam confirm orang akan compare kan. Tapi I really feel like setanding. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan memang yelah, bagi saya lagu raya lama tu sudah dimainkan beberapa kali kan di mana-mana. So of course lah, diorang dah terbiasa dengan ramuan lagu raya yang sebegitu. So bila ada datang lagu baru, maybe I would say bukan diorang tak terima, tapi take time to digest. Betul. So bila ada lagu raya viral yang hits ke, macam yang baru-baru ni dan sebagainya, diorang macam, oh sebenarnya orang Malaysia ni memang pandai buat lagu raya. Actually pandai so good lah the festive season. So good lah guys. So ada kelas tak? So, nak masuk boleh kelas tulis lagu raya. Janji. Now we need to celebrate the local raya songs. Sebab bagi saya sendiri dekat Malaysia sahaja yang lagu raya banyak. Betul. Dekat Indonesia tiada sangat lagu Ramadan. Kan macam kita cakap tadi. Dekat mana? Di Saudi Arabia tak ada lagu raya sangat. Diorang pun maybe only beberapa lagu saja. Kita Malaysia saja paling macam kalau contoh lah, memang tu culture kita lah. So kita orang culture lah sebenarnya. So that's gonna say itulah tu beauty of Malaysia punya raya. Kalau ada pertandingan lagu raya, seolah-olah tu tak faham. Tapi kita tak faham. Ada banyak-banyak genre. Betul. Okay, next statement. Sambutan hari raya Aidilfitri sepatutnya hanya 1 hari dan bukannya sebulan. Tidak. Tidak. Kita tak sempat nak jumpa semua orang dalam sehari 24 jam je kan. Kita orang punya family pun kat Malaysia ramai. Kita orang ada uncle, ada cousin, ada auntie. Betul. So kalau 30 hari tu sempat jumpa semua orang. Betul. I setuju. Malahan lebih daripada sebulan pun ada juga. Betul. Kita pun tak jumpa lagi. Kita umur dah berapa. Kawan-kawan high school, kawan-kawan sekolah rendah ke, kalau ada tenaga, buatlah kan bersilaturahim. And tak semua yang dapat beraya first day. Tak semua dapat. Setengah orang kena kerja kan. Setengah orang kena buat benda lain. So kalau 30 hari tu at least sempat kita orang beraya dengan semua orang. Gitu. Right. Okay, itulah kita punya segmen Agree to Disagree. Kita move kepada segmen. Nak lagi. Okay, kita bagi panas lagi guys. Okay, ada lagi segmen yang lebih panas. Segmen rapid fire questions. So yang ini korang kena jawab dengan cepat, dengan pantas. Okay. So soalan pertama, ketupat atau lemang? Ketupat. Sorry. Susah. 1, 2, 3. Lemang. Okay. Rendang, daging atau ayam? Rendang ayam. Orang yang beza. Okay. Kuih tart or almond London? Almond London. Okay, you guys have something to agree on. Okay. Raya bandar or raya kampung? Raya bandar. Tapi nak raya kampung. Semua tu like realistically kami raya bandar. Tapi of course nak desire raya kampung. Okay guys, lelaki kampung silakan. Wow. Okay. Okay. Next. Pasang satu lagu raya on repeat atau shuffle banyak lagu raya? Shuffle banyak lagu raya. Macam Aisyah cakap tadi, kita kena support semua orang boleh banyak lagu raya. Alright. Okay. Sesuci lebaran atau satu hari di hari raya? Dah sangat. Sesuci. Satu hari di hari raya. Satu hari di hari raya. Okay lah, satu hari di hari raya. Okay. Sesuci lebaran. Sebab okay, bagi I'm a sesuci lebaran girl. Tapi kita kan kena mendengar orang ramai bila datang open house, mana orang prefer. Yes. I rasa satu hari di hari raya lebih macam groovy. Faham. Tapi sesuci pun groovy. Kita ni perempuan memang indecisive. Kita memang indecisive, sorry y'all. Do our best. Tapi I go for sesuci lebaran sebab I baru saja menuliskan lagu untuk Datuk Sri Siti Nurhaliza sendiri.
Alhamdulillah best. Alhamdulillah. Yes. Next topic. Okay, next. Tadi kita bincang tepi. Okay, yang terakhir sekali, iklan raya Saji ke iklan raya Petronas? Iklan raya Petronas. Uish, ni macam klien ni. Iklan raya Petronas. I can follow like almost every year. Shout out to Reservoir Productions. For the longest time dia orang lah yang buat kan. Tapi sekarang I think dah lain kot. Sorry. But yes, Petronas. Disclaimer. Petronas. Okay. Ya Allah, masa. Alright guys, thank you lah kita Thank punya you so episode pun dah much. tamat dah sampai ke hujung itu dah. Dah habis dah. Sebab kita dah sejam lebih dah ni Alah. sebenarnya bersiaran. Apa kata kita pula tukar pas beten? Okay, raya di mana? Korang tradisi macam mana? Tradisi, okay. Maybe ada part 2 ke? Okay. Alright, mungkin part tu lah nanti Ya, kita akan insyaAllah. kalau diorang sudi Mana lah tahulah. kan. Mana tahu boleh buat open house. Sudi je. Podcast dekat open house Ili ke. Kita main sambil main kad orang minyak. Yes. Oh, so kalau nak main kad ni kena ajak korang Yes, of course. Sebab kita tak boleh beli kan? Tak boleh. Tapi nanti kita borak tepi. Kita bagi tarikh terus open house day. Untuk main ni je sebenarnya. Okay guys, thank you sebab bersama dengan kami. Terima kasih sebab borak-borak is a good session. Alhamdulillah. Sangat seronok untuk borak-borak dengan korang. Alhamdulillah. Okay, nanti jangan raga serik kalau kita jemput lagi sekali. Tidak. Okay, mungkin ada apa-apa kata-kata terakhir, nasihat hari raya kepada penonton? Kepada semua, I think Ili nak cakap something. Appreciate your parents more, sebab you will never know when you're gonna not have time with them anymore. Yeah. So masa raya ni memang betul-betul ikhlas minta maaf and spend more time with your parents. I would say that. Wow. Yes. Oh, deep tu. Ili 2025. Ili 2025 guys. Let's go. Okay. Inspirational. Yes. Bagi Aisyah sendiri untuk menambah juga apa yang Ili cakap, kita ucapkan selamat hari raya kepada semua orang. Dan juga jangan lupa orang-orang yang sudah lama kita tidak mengikatkan silaturahim, bertegur sapa. Kalau ada membuat salah silap, bermaaf-maafanlah. Betul. Selagi kita boleh, selagi kita mampu, selagi kita masih diberi Allah untuk kita berjumpa Ramadan dan Syawal, selagi itu kita bermaaf-maafan. Kita tak tahu nanti kita buat salah silap lagi banyak. So why not kita silap semua, minta maaf right now. Yes, kosong. Especially our parents also. Appreciate everyone. Yeah. Alright. Okay, thank you guys. Terima kasih kerana menonton episod kali ini. Kami di My Catalyst mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih lagi sekali. Jangan lupa untuk follow, like dan subscribe social media kami. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.